Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama Zuhair lagi, pakai rawatan untuk kesihatan anda. Okey, untuk abang-abang sila hadirkan diri. Ini penting untuk anda. Rawatan tenaga batin untuk khas untuk mereka. Jadi untuk abang-abang jangan salah faham apa itu urutan batin sebenar. Urutan batin sebenar adalah urutan rawatan khas untuk pemulihan untuk tenaga lelaki yang mempunyai masalah cepat tewas dan sebagainya pada usia muda. Jadi, apa itu rawatan batin sebenar? Urutan batin sebenar adalah urutan khas, urutan tradisional yang dimodernkan, urutan yang merawat khas untuk anda, itu rawatan untuk pemulihan bagi merawat masalah anda, khas untuk mereka terutama yang mempunyai masalah. Jadi abang-abang semua jangan salah faham apa itu urutan batin. Urutan batin sebenar adalah urutan rawatan, bukan urutan batin pipong ataupun sebagainya. Jadi jangan lupa follow, like and share video Zuhair, dan jangan lupa cari Zuhair di website urutan batin Zuhair khas untuk anda. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama Zuhair lagi, pakai rawatan untuk kesihatan anda. Okey, untuk abang-abang sila hadirkan diri. Ini penting untuk anda. Rawatan tenaga batin untuk khas untuk mereka. Jadi untuk abang-abang jangan salah faham apa itu urutan batin sebenar. Urutan batin sebenar adalah urutan rawatan khas untuk pemulihan untuk tenaga lelaki yang mempunyai masalah cepat tewas dan sebagainya pada usia muda. Jadi, apa itu rawatan batin sebenar? Urutan batin sebenar adalah urutan khas, urutan tradisional yang dimodernkan, urutan yang merawat khas untuk anda, itu rawatan untuk pemulihan bagi merawat masalah anda, khas untuk mereka terutama yang mempunyai masalah. Jadi abang-abang semua jangan salah faham apa itu urutan batin. Urutan batin sebenar adalah urutan rawatan, bukan urutan batin pipong ataupun sebagainya. Jadi jangan lupa follow, like and share video Zuhair, dan jangan lupa cari Zuhair di website urutan batin Zuhair khas untuk anda. Terima kasih.